Ni kisah baju aku nak cerita kat hampa. Hampa nak dengar tak? Mak aku dah meninggal dah, so aku cerita lah. Satu hari dulu mak aku ni dia orang yang saya ikut lah. Dia kulit dia tak ada putih sangat. Dia macam kulit dia macam dengan perempuan Arab yang kulit-kulit sedang-sedang manja, tak putih gebu, tak gelap gelita dah. So dia ni dulu kan banyak sangat kawan-kawan. So ramai juga geng-geng boys ni suka mengorak mak aku. Tapi mak aku ni dia jenis macam tomboy-tomboy sikit. Dia jenis relax. Tahu tak? Dia jenis suka macam ala lepak lah. Lepak dengan kawan-kawan. Time tu arwah bapa aku memang duk gila kat mak aku. Arwah pak aku dengan mak aku ni sepupu. Satu tok. Faham tak satu tok? Jadi kan bapa aku ni duk ligan mak aku ni dulu. Pada dulu risau ni. Takut lagi orang lain mengorat mak aku. Mak aku ni manis orangnya. Manis muka dia. Dia pula sebelum dulu tu dia pergi kolej perguruan dekat Johor. Jadi masa dia duduk kat Johor tu, dia duduk kat kolej perguruan tu, dia glamour lah kat sana. Sebelum jadi cikgu. So tak apalah. Arwah pak aku ni tak puas hati, dia sanggup berhenti kerja kat Alostak, pindah ikut mak aku juga. Pergi duduk dekat Johor juga, dekat kawasan Singapura apa semualah. Jadi mak aku ni masa duduk dekat Johor tu baiklah semua. Dengan adik-beradik dekat Johor, Singapura semua, very close lah. Kami banyak jugalah family kami kat Singapura kan. Pada tu mak aku pun baik jugalah dengan kerabat-kerabat. Sultan Johor dulu bapak kepada Yim, sekarang yang jadi agung ni, bapak kepada dia. Kira Pok Nakan Yim tu dulu baiklah dengan Mak Nabi ni dulu kecil-kecil menjadi macam anak angkat lah. Baiklah kira kita cut it short, tak mau cerita bab tu. So tak apalah, mak aku ni dia ada seorang kawan perempuan, kawan baik. Orang Sarawak ke orang Sabah, aku lupa. Mak aku pernah cerita kat aku. So cerita ni dah bermula. Mak aku ni kira famous dekat perguruan dulu tu. Dia ni kira macam baiklah, kawan baik ni baik dengan dia ni, baik ni. Pa, boleh tak I nak pinjam baju you? Baju yang you ada tu, yang hari tu you pakai tu. Untuk apa? Apa mak aku tanya. Tu dia kata, alah, kita nak pinjam kejap je. Kita nak nak masuk Ratu macam mana tau, dekat tempat lain ni kata. Kononnya lah, depa zaman-zaman 70s ni kan. Tu mak aku ni kan, tu kan kawan baik dia. Mak aku pun macam serba salah, macam tak apalah, ambil lah pinjam. Kawan baik dia. Nak jadikan cerita ni. Daripada tu kan, lepas habis pinjam tu, kawan dia pun mai. Kawan dia balik mai, kata, "Napa baju? I dah cuci semua bersih dah. I dah bagi dah kat you. Lepas tu, you tak payah basuh-basuh dah tau. You nanti, you just, kalau you nak pakai, you pakai terus je. You tak payah basuh dah. I dah basuh semua dah kat you." Mak aku ni kan jenis betul-betul, percayalah kawan baik tu. Lepas tu tak apalanya, satu hari kan mak aku ni pun pakailah baju yang kawan dia tu dah bagi, yang dia bagi pinjam tu. Nak pi mana aku tak tahulah, keluar dengan geng-geng girls kot, keluar outing kan. Dan tu kan bila satu hari tu dia keluar tu, mak aku ni boleh pakai baju tu kan, dia rasa miang. Dia rasa miang loh, gatal loh badan dia. Dahsyat ni. Sampai dia balik rumah, sampai dia kata kat kawan-kawan dia, Alim, "Weh, aku kena balik rumah lah." Dia kata, "Aku tak boleh lah nak join korang." Kayak orang Johor, kan. Dia pun sembang sama-sama Johor mereka lah. Aku ni sembang lah macam mana mak aku cerita balik. Aku kan reti sangat cakap Johor. Aku balik dulu lah. Sekarang nanti aku pergilah jumpa korang semua lah. Lepas tu mak aku pun balik lah. Mak aku jadi macam letih tau badan dia. Dia gatal satu badan tau. Lepas tu kan mak aku kan, tengok kat kulit badan dia kan, kuih lama, kuih teruk. Kuih lama, kuih teruk. Sampai jadi macam kan, gatal tu pelik satu badan mengelupas kulit ni. Lepas tu mak aku tak tahan, mak aku teriak lah. Tok aku, telefon kat tok aku main ambil mak aku kat Johor. Tok aku main ambil kat Johor. Tok aku bawa balik mak aku dekat Alostak.
Time tu tok aku kat Lustang aku kat KL. Aku pun lupa. Aku tak tahu cerita tu, aku lupa dah. Mak aku cerita. Tapi bawa balik kat Lustang aku. Bukan Lustang. Mak rasa dekat mana? Tak apalah, bawa balik rumah lah kira cerita. Lepas tu tok perempuan, tok aku dengan tok abik aku, dia pun tengok keadaan mak aku tu. Merana. Sampai dekat berbulan-bulan mak aku merana. Pi berubat. Memang orang kata sah dia kena santau. Kena calik bekas baju yang dia pakai. Jadi makna kata baju tu dia bagi pinjam kat kawan baik dia. Kawan baik dia sebenarnya pinjam baju tu bukan tujuan nak pi apa-apa pun. Kawan dia sebenarnya nak buat dekat dia. Kawan baik dia sendiri. Mak aku dah kena dah dengan orang daripada kecil, daripada zaman sekolah lagi mak aku pernah kena. Sampai teruk badan ni. Mak aku kena masa zaman dia remaja, tak kahwin lagi time tu. Lepas tu bila berubat dengan orang ni tak lega, berubat dengan orang ni tak lega. Sampai mak aku kata dia merana dekat setahun. Ni tak boleh tidur malam ni. Gatai ni. Gatai. Dia jadi miang. Tak tahulah apa dia, santau apa, tak tahu. Belah lah mak aku cerita tu, aku teriak dengan mak aku cerita pasal kisah dia. Lepas tu satu hari mak aku pergi berubat dekat Kelantan kot. Lepas tu dengan izin Allah, yang tukang berubat tu jadi mak angkat aku terus. Dia berubat mak aku dengan izin Allah sampai lega. Lepas tu bila dah lega, mak aku tanya tu aku, boleh tak dia balik pergi belajar? Takkan dia sampai tak boleh pergi belajar kan? Dia nak jadi cikgu. Lepas tu tok aku kata tak apalah. Tapi hang jangan dah duk berjumpa dah dengan kawan hang tu. Hang kena tukar bilik hang keluar. Bila mak aku pi balik Johor tu, kawan baik dia tu kan, boleh cakap dengan dia, tegak dia macam biasa je, tak rasa bersalah langsung. Tapi sebenarnya memang kawan baik dia tu jahat gila. Mak aku tak tegak dah kawan baik aku. Kawan baik mak aku tu, mak aku buat macam jumpa macam kira tak mau berdekat dah. Memang muka dia tu macam manis depan. Sembang dengan hang macam baik sangat. You macam ni lah, you I sukalah kat you. You jom lah kita keluar macam ni. You lah. Wah, hanya tak tahu kata sebenarnya dalam hati perut dia tu dia memang dengki dengan mak aku. Mak aku merana teruk. Kulit dia jadi macam dengan betul kot lah, macam dengan style santau ulat macam nak tu, jadi macam kulit teruk lah kira. Mak aku kisah cerita mak aku. Kesimpulannya kat sini, hampa kena berhati-hati. Jangan senang-senang bagi pinjam baju hampa dekat orang. Jangan bagi pinjam baju ke orang. Kadang-kadang kita tak tahu niat orang tu betul ke tak betul. Kita ni baik, kawan baik, kita nak pinjam, nyoh mai saya pinjam baju mak. Mak nak keluar asal dengan kawan mak tak ada baju. Mak ni orang susah. Kita ni fikir dia orang susah, kesian lah. Walhalnya dia orang susah tapi hati perut tak elok. Dia calit semua miang-miang katok ke, miang apa ke kat baju hang pun pakai. Bila dah masuk dalam darah mak aku tu, pasal apa benda yang santau tu masuk dalam darah dia.